Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Laporan mengenai seorang lagi pemain warisan Malaysia yang beraksi di England mula menjadi topik bualan peminat. Semuanya selepas Harimau Melaya berjaya mendapatkan sentuhan perancang tengah Portimonense SC, Hector Herrera, bagi aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal. Seorang lagi pemain warisan, Gabriel Palmeiro pula turut tersenarai dalam skuad awal yang dipanggil ke kem latihan pusat, namun tidak tersenarai dalam skuad akhir. Baru-baru ini, laman Harimau Obrot telah menyatakan berkenaan identiti seorang lagi pemain warisan dari England yang didakwa memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Pemain yang dimaksudkan itu ialah perancang tengah Wimborne Town, Jez Bedford dicanang memiliki pertalian darah dengan Malaysia menerusi datuknya. Jez Bedford layak mewakili Malaysia melalui datuk sebelah ibunya. Dia dinamakan penyokong Wimborne Town, pemain-pemain dan pemain terbaik musim pada tahun 2023, ujar Harimau Obrot. Beliau kini beraksi pada Non-League Premier Southern South dengan kelabnya menduduki tangga ke-8 hasil 15 kemenangan, 12 seri dan 14 kekalahan. Setakat ini, masih tiada pengesahan rasmi berhubung status pemain ini sama ada benar-benar layak untuk mewakili Harimau Melaya.